memang ada ya. Jangan-jangan yang itu tak? Wah! Kenapa kamu malas sangat ni? Cuaca kat luar bagus. Apa kata kamu keluar bermain? Betul ke Papa nak saya keluar pergi main? Oh, betul lah. Kalau macam tu, bawalah kami bercuti ke mana-mana. Keluarga kita saja yang duduk kat rumah setiap kali cuti musim panas, Pak. Musim panas kan memang panas. Nanti kita pergilah bercuti. Sudahlah kawan yang lain, Papa tahu tak? Mereka pergi ke pusat pencucian air panas di Takayama beramai-ramai. Saya seorang saja yang kena tinggal kat rumah. Saya sedih lah. Sebab itulah awak merajuk dari tadi ya. Air panas Takayama. Kalau tak silap ayah punya kenalan ada rumah tumpangan dekat kolam air panas Takayama tu. Betul ke? Ya, namanya rumah tumpangan Oboro. Dengarnya ia rumah tumpangan bersejarah. Inilah dia. Tunggu. Kat situ tertulis hotel lah. Dan ia tak nampak macam rumah tumpangan Oboro pun. Tapi tempat ni nampak macam bersejarah. Saya yakin ini tempatnya. Kenapa pula Nobita boleh ada dekat hotel ni? Apa? Saya datang untuk bermalam dekat rumah tumpangan Oboro ni. Rumah tumpangan Oboro. Inilah hotel milenial lah. Dan hotel ni bukannya tempat untuk orang macam awak datang bermalam. Tepat sekali. Rugilah orang kalau macam Nobita ni datang bermalam dekat sini. Apa tunggu lagi? Pergilah balik. Tunggulah. Rumah tumpangan saya lebih hebat. Ia juga tempat yang sangat bersejarah. Betul ke ni tempatnya? Ya, mengikut alamatnya inilah tempatnya. Tengok tu. Papan tanda tu pun ada tulis rumah tumpangan Oboro. Memang nampak bersejarah betul lah rumah tumpangan ni. Betul cakap awak, Doraemon? Boleh buka? Maafkan kami ya. Kami datang untuk bermalam. Maafkan kami. Boleh kami masuk? Ada sesiapa tak? Ada sesiapa tak? Apa tu, Doraemon? Apa tu? Bawa bertenanglah. Itu jam lah, bunyi jam. Saya tak rasa ni tempatnya lah. Jomlah kita keluar, Doraemon. Jomlah, Doraemon, kita balik. Kaki saya tak boleh bergerak lah. Dia datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang, katanya. Itu hantu yang cakap selamat datang. Selamat datang. Dan apa khabar kamu berdua? Kamu Nobita dan kamu pula Doraemon, betul kan? Betul. Terima kasih sebab menunggu. Dah lama kami tak menerima pengunjung sebenarnya. Memang dah lama sangat. Jadi izinkanlah kami berikan layanan yang terbaik buat kamu berdua. Baik. Silakan naik. Jangan duduk saja. Mari saya tunjukkan di mana bilik kamu. Tapi mana kamu letak barang-barang kamu? Ini barang kami. Itu saja. Sejarah kami sama hebatnya dengan semua tempat di sini. Kabarnya Jintaro Jintoki Takone juga pernah datang dan menginap di sini dulu. Dan inilah kolam air panas kebanggaan kami sejak dulu lagi. Bila kamu berdua ada di atas, sila ikut saya. Tolong hati-hati menaiki tangga ni ya. Baik. Ini bilik bunga matahari. Pintu ni kena buat macam ni. Tempat dah lama, jadi banyak benda yang agak berkarat. Ini dia, silakan masuk. Tapi musim panas tahun ni macam lagi panas daripada tahun lepas. Kamu berdua duduklah ya. Baiklah. Saya rasa sekejap lagi sejuklah bilik ni. Berehatlah ya. Bilik sempit dan juga buruk. Nampak teruk betul lah tempat ni. Papa memang teruk betul lah.
Kenapa, Nobita? Saya boleh nampak hotel tempat Sunyi menginap. Rasa macam dipandang rendah pula. Saya berharap Sunyi tak tahulah yang kita bermalam dekat rumah tumpang ni. Hello, Nobita. Itu Sunyi. Ya, Nobita. Kenapa awak datang kat sini? Kami datang ni nak tengok mewah sangat ke rumah tumpangan awak ni, Nobita. Jadi inilah rupanya. Memang nampak bersejarah betul rumah tumpangan ni. Oh, betul cakap awak tu. Ya, rumah tumpangan kami ni memang penuh bersejarah. Kami juga ada kolam air panas bersejarah. Sama hebatnya dengan tempat lain juga. Kolam air panas. Baiklah, saya nak pergi mencari bahan-bahan untuk siapkan makanan yang sedap untuk Encik Nobi. Nak pergi sekarang? Ya, bahan-bahan yang segar akan menghasilkan makanan yang sangat sedap. Saya pergi dulu. Macam tu rupanya. Jadi betul lah kabar angin tu. Ya. Apa dia? Kabar angin apa? Saya dengar orang cakap. Tapi dia muncul. Hantu. Apalah awak ni? Itu kabar angin aja kan, Sunil? Ya, kabar angin je. Kabar angin kata yang muncul tak kira siang ataupun malam. Itu yang saya dengar. Yalah kita balik sekarang, Jayat. Jom. Shizuka, jom kita balik. Saya tanya, boleh ke mandi kolam air panas? Pemilik tu cakap boleh, lama pun tak apa. Baiklah, dan kalau macam tu saya dan Jayan balik dululah ya. Baik. Jumpa lagi, Nobita. Asyik suka? Seronok ke? Saya suka. Kalau air panas semula jadi macam ni, bagus sangat. Saya faham kenapa pakcik tu bangga dengan kolam air panas ni. Ya ke? Saya nak naik dululah, Nobita. Ya, pergilah. Tolonglah, percaya. Tapi hantu tu muncul kat mana? Saya tak nampak apa-apa pun. Lagipun sekarang kan tengah hari. Hantu tu biasanya akan keluar pada waktu malam. Hantu kat tempat ni tak boleh siang ataupun malam. Saya tak tipu, saya nampak lah. Baiklah, mari kita minta hantu tu siasat hantu yang ada kat sini. Kenapa hantu lagi? Kombinasi hantu. Macam-macam hantu akan membuat macam-macam kerja. Mereka kawan awak, Nobita. Awak tak takut dengan kawan awak sendiri, kan? Boleh awak tolong tengok, kan? Awak nampak tak, Sunio? Betapa takutnya Nobita tu tadi. Sampai macam tu sekali dia menangis sebab takut. Betul tu. Penakut betul lah Nobita tu. Betul dah muncul lah Jayat. Ceria betul mereka. Apalah Sunu dengan Giant ke yang mengusik saya tadi? Tengok, kan saya dah cakap mana ada hantu kat sini. Macam mana dengan kolam air panas kami? Seronok, bagus sangat. Terima kasih. Wah, apa khabar? Selamat datang ya, Cik. Masa dulu, rumah tumpangan kami ni memang sangat terkenal. Hari demi hari ramai pengunjung yang datang untuk menginap di rumah tumpangan kami. Sampai kami tak menantangan nak melayan pengunjung-pengunjung tu semua. Tapi bila hotel tu dah siap terbina, pengunjung-pengunjung saya semuanya akan pergi menginap dekat sana sampai kami jadi macam ni. Tapi sebab keluarga saya dah bergenerasi lamanya uruskan rumah ni, saya pun berusahalah supaya rumah tumpangan ni tak ditutup. Lagipun, kalau cuma kabar angin tak apa lagi. Ini dah betul-betul ada hantu yang muncul pula sekarang. Tak makcik, bukan macam tu. Tak mengapalah, dah sampai masa untuk saya tutup tempat ni. Baiklah, saya kena pergi siapkan makan malam. Saya akan tunjukkan kemahiran saya. Jadi kamu semua tunggu sebentar ya. Kita tak boleh tolong pakcik tu ke? Kalaulah kita boleh tolong pakcik tu.
bekalan untuk bawa orang ramai datang menginap kat sini. Mesti ada. Kucing menarik. Kita panggil penghujung dengan alat ni. Baiklah. Silakan. Bawalah kami ke rumah bawa saya. Kita dah sampai di Hotel Millionaire, Tuan. Bawa kami ke rumah tumpangan Oboro. Bawa kami ke rumah tumpangan itu sekarang juga. Baik. Kenapa bising sangat? Masalah. Saya cakap selamat datang. Selamat datang ke rumah tumpangan kami. Cakap rumah tumpangan Oboro. Apa yang dah berlaku ni? Pakcik, boleh tak Pakcik tolong tunjukkan bilik-bilik mereka sekarang? Selamat datang semua. Biar saya tunjukkan bilik awak. Sila ikut saya. Saya rindu sangat dengan suasana macam ni. Tenangnya rasa. Wah, hebatnya. Teringat masa kecil-kecil dulu. Tolong bawakan barang saya ni ya. Banyaknya barang. Bilik kami berempat kat mana ya, Cik Adik? Cepatlah tunjukkan di mana bilik kami. Ya, saya datang ni. Bilik cik semua ada di tingkat 2. Mustahil kita bertiga nak angkat barang-barang ni. Oh ya, boleh pinjamkan alat tadi? Baiklah, tapi ni dia. Tolong bawa semua ni ke tingkat 2 ya. Susah kita kalau orang nampak nanti, Nobita. Dan pastikan tetamu tak tahu yang awak ni hantu tau. Dah sampai pun barang kita. Cakap betul pakcik buat kerja. Bagus. Hebatlah pakcik. Saya ucapkan terima kasih. Wah, besarnya bulan tu. Cantiknya. Baguslah rumah tumpangan ni. Saya sangat gembira tengok awak semua sukakannya. Sebentar lagi saya akan siapkan makan malam. Wah, tak sabarnya saya nak makan. Saya dah lapar lah, Pakcik. Saya akan cuba berikan layanan yang terbaik untuk awak semua. Kenapa ni, Pakcik? Makanan tak cukup untuk semua. Apa? Sebab pakcik cuma sediakan makanan untuk Nobita dan Doraemon saja. Nasi pun perlu lebih masa untuk dimasak. Kalau pakcik seorang saja yang nak siapkan semuanya sekarang, memang sampai tengah malam lah baru siap. Macam mana ni? Saya ada idea. Mari minta tolong dari hantu-hantu tu. Betul tu. Hantu! Tempat ni betul-betul dah jadi rumah tumpangan berhantu. Pakcik jangan risau. Walaupun mereka dah hantu, tapi mereka dah macam pembantu kami. Betul, pembantu kami. Mereka semua ni memang boleh diharap. Ya. Pastikan awak semua tak dedahkan dirawat dekat tetamu, ya? Shush. 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 Tadi tu memang hantu leher panjang lah, Sunyo. Betul. Awak tak rasa pelik ke? Hantu leher panjang tu boleh pula keluar waktu siang. Tapi kita betul-betul nampak kan? Memang hantu. Masa dia muncul tu dia cantik sangat. Tapi Doraemon kan ada dengan mereka. Jangan-jangan tadi tu kita kena tipu tak? Macam tu ke? Nobita! Selamat petang! Selamat datang, Encik. Adik, masih ada bilik yang kosong lagi tak? Saya kena tanya dulu untuk kepastian ya, Encik. Susahlah kalau macam ni. Penat-penat ramai tetamu datang ke tempat ni, kita pula susahkan mereka. Hantu, tolong ya. Api biru ni tak membantulah. Boleh tolong tukar jadi api merah, tak? Awak berdua pekerja di sini? Apa dah jadi dengan lampu? Tak ada elektrik? Ya, tolong tunggu sekejap ya, Encik. Tolong cepat dia! Kat sini dah okey dah. Sekarang lampu dekat bilik awak semua tolong ya.
Tolong pastikan orang lain tak perasan yang awak semua ni hantu. Semua ni untuk rumah tumpangan ni juga. Pakcik, ada orang datang tanya, ada lagi bilik kosong tak? Apa? Oh? Maaf ya, Encik. Maaf ya, Encik. Saya minta maaf sangat, Encik. Tapi semua bilik kami dah penuh untuk malam ni. Oh, dah penuh ya? Kalau macam tu tak apalah. Kalau Encik tak kisah, Encik boleh bermalam di bilik saya saja. Baik dah. Saya tak kisah pun. Oh, lama tak nampak benda ni. Betul tu. Ini adalah sebahagian dari layanan yang disediakan di rumah tumpangan ni. Mengembalikan suasana zaman dulu menggunakan tanglon sebagai lampu. Wah, baik betul awak semua ni. Ya, terima kasih di atas pujian Encik tu. Wah, retronya. Ya, ini memang sangat retro. Inilah layanan dari rumah tumpangan ni. Bagusnya. Betul ke? Nampak lapuk je adalah. Sebentar lagi kami hidangkan makan malam ya. Baik, saya nak masuk ke kolam air panas tu dulu. Saya dapat rasa angin yang hangat datang dari arah dapur tu. Taklah, imajinasi Encik aja. Saya tak rasa apa-apa pun. Ya ke? Kalau terus macam ni, mereka akan tahu. Semuanya dah pun siap. Baiklah, mari kita semua angkatnya ke ruang makan. Tuan-tuan dan puan-puan semua, makanan malam dah pun siap. Saya makan dulu. Saya rasa macam pernah nampak orang yang mukanya macam awak lah. Awak pernah keluar dalam TV ke? Oh, macam tu ke? Yang awak tengok tu macam ni ke rupanya? Alamak. Janganlah bocorkan rahsia awak dekat mereka. Buat betul-betul, kalau tak saya masukkan awak balik ke dalam botolnya. Penat-penat kita pastikan semuanya berjalan lancar. Kalau bocor rahsia ni, habislah. Awak faham tak? Kalau faham, buatlah betul-betul. Nah, sorok muka awak supaya orang tak tahu ya. Mana Nobita? Saya tak nampak apa pun. Apa benda ni? Ukiran bentuk kubur ke? Tak nampak apa-apa pun. Buang masa je lah. Apa yang awak buat ni Sunia? Awak pun janganlah ukip saya, Giant. Wah, bagus betul rumah tumpangan awak ni. Saya suka sangat dengan cara retronya. Kolam air panas pun selesa. Makanannya pun sangat segar. Lega mendengarnya. Terima kasih. Saya ucapkan pada awak semua. Sama-sama, Pak Acik. Lepas ni, makin ramailah pengunjung yang akan datang menginap dekat sini. Betul, seronok rasanya. Hantu lah. Banyaknya hantu. Apa yang berlaku ni? Semua orang dah tahu. Apa dah jadi ni? Maafkan kami. Ini semua sebab kami dah guna kata hantu tu. Tempat ni jadi rumah tumpangan berhantu. Pakcik berterima kasih pada kamu semua. Sebab kamulah pakcik dapat semula kesibukan dulu. Sekarang, bolehlah pakcik tutup rumah tumpangan ni dengan hati yang tenang. Awak semua dah hidupkan malam terakhir bagi tempat ni dengan jaya. Terima kasih banyak-banyak pakcik ucapkan. Terima kasih. Benarkah saya bermalam di sini? Sama-sama, terima kasih sebab memilih kami. Lelaki tu bermalam kat sini rupanya. Dia tu tak takut pada hantu agaknya. Kita kena bersiap untuk baliklah, Nobita.
Ya, rumah tempangan Oboro di sini. Ya. Nak buat tempahan? Ya, baiklah. Saya akan tunggu kehadiran tuan, ya. Kenapa tu, pakcik? Ada orang telefon, dia nak buat tempahan bilik dekat sini. Apa yang berlaku ni? Masuk kali ni dah 8 orang telefon. Rumah tempangan Oh, Oboro. sini lah tempatnya. Selamat tengah hari. Malam ni ada bilik kosong tak? Tapi kami tak buat tempahan pun. Ada. Macam yang kita bayangkan lah. Saya suka sangatlah tempat ni. Dari mana Encik berdua tahu tempat ni? Pakcik memang tak tahu langsung ke? Rumah tumpangan Oboro Pakcik ni keluar dalam laman percutian yang terkenal. Ini dia, sebuah rumah tumpangan yang dipenuhi hantu. Bila dia tulis ni? Saya suka sangat. Rasa macam zaman lampau. Memang rasa macam ada hantu nak keluar lah. Hantu muncul tu bagus sangat ke? Pelik betul lah. Mungkin sebab zaman sekarang banyak dah berubah. Nampaknya rumah tumpangan ni akan dibuka buat sementara. Ya, ini ialah rumah tumpangan Oboro. Bilik Encik ada di tingkat 2, silalah. Hebat betul kan? Ya.